Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku nak ni review nasi ayam. Awak ni. Oh, dia ni. Oh, dia nasi ayam tu. Oh, okey. Ni nasi ayam. Ni kuah-kuah dia. Okey, ini adalah apa ni? Sambal. Aku beli satu, aku beli dua sambal. Kan, aku beli dua sambal dia. Ni, nampak ni. Ini tuang kat ni tu. Bedah. Oh. Okey. Pada sini aku beli dua. Ni satu lagi. Okey. Buh dua-dua ni tengok apa. Okey, kita letak ni. Okey. Ni kasih masuk ke dalam ni. Oh, sedap ni nampak ni. Nasi ayam gepuk. Ini adalah nasi ayam gepuk. Okey. Ni sup dia. Oh, sup dia pun sedap. Buah kat sini. Kat sini dulu. Okey, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Okey, makan. Jom. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap. Ni ayam dia. Ni ayam. Makan tu. Memang sedap lah. Sedap ayam gepuk. Sedap. Makan lah. Oh. Sedap. Jom. Banyak ni harga dia RM10. Harga dia banyak ni RM10. Okey. Memang sedap ayam gepuk dah. Memang sedap lah. Aku dah beli 2 kali ni. Makan dengan ni. Memang sedap lah. Okey.